Hey subscribers, sujud pergi kita dalam channel Faisal Nuri Motovlog. So hari ni kita berada dekat KLIMS 2026. Dan untuk event ni, dia punya main adalah kereta, tapi ada satu bus motor yang menarik minat aku. Kau tengok dia punya hall, bapak besar gila. Gila mat, besar. Alright guys, so kita dah sampai dekat bus Suzuki. Dan benda yang paling aku nak tengok, ini dia guys, the first only in Malaysia dah mendarat guys. SV7GX dah sampai Malaysia guys. Wah. It's a nice one. Nice one. Wow. Lawa amat. Lawa. Damn. Aku ambil colour yang belakang. Putih. Tapi yang ni memang colour hero lah. Ini memang colour Suzuki lah. Ini memang colour Suzuki. Biru. Mana? Blue. Lawa tu. Saya tak nampak ni. Yang ini saya tak nampak. Yang ini saya tak nampak Sorry saya. Boleh. Ini dah sampai Malaysia. So tapi harga jualan tak tahu lagi berapa. Tapi hari ni start hari yang ni hari ke berapa? Hari ke-5 Hari ke-5 Suzuki dia buat kerja gila. Dia previewkan dekat kita the new SVGX. So motor dia dah lama aku tunggu. Dah lama lah, memang lama. Aku rasa daripada sejak abang dia yang keluar, abang dia yang S1000GX tu. So aku menunggukan yang inilah. Adakah kita akan tukar versi kita tak tahu. Kita tengok macam mana. Okay. So basically guys, aku tunjuk korang. Inilah dia bentuk depan. So kalau macam korang tanya macam mana dia macam V-Strom ke apa ke, bagi aku dia tak macam V-Strom. Totally different daripada V-Strom. Sebab kau boleh nampak kepuk dekat atas ni dah lain lah. Okay. Tetapi yang atas ni memang macam V-Strom. Ini masih macam V-Strom lagi. Dia punya nut dia, everything, bentuk masih sama macam V-Strom. Dan masih tak boleh laras lagi. Okay. Masih lagi tak boleh nak laras. Okay. Tetapi the best part is dia punya kepuk ni dah lawa. Okay. Kepuk dia dah kepuk baru. Dan cuma mekanisme dia aku rasa still like a V-Strom. Tetapi the best part pasal motor ni, diorang masih mengekalkan lagi engine V-twin. Okay, engine V-twin, dia masih mengekalkan lagi engine V-twin. Tapi depan dia ni dia dah bukan rim jejari lah. Okay, dia dah masuk rim sport rim. Tapi guys, secara dasarnya aku tengok memang lawa lah. Motor ni aku rasa first time aku tengok dalam video dengan depan mata, itulah dia. Ini antara motor dia. Inilah motor dia. Alright. Dan kau tengok lampu dia kecil je kat sini. Mata dia memang lawa lah. Aku rasa ini antara motor yang akan menjadi perbualan hangat, yang akan menjadi satu benda fenomena yang barulah untuk Malaysia. Okay. Dan untuk motor ni, dia dah bukan lagi adventure, dia dah ke arah sport touring lah. Alright. Cuma benda yang aku tengah nampak sekarang dekat depan mata aku adalah seat dia. Seat dia dah kecil sikit lah. Dia dah narrow sikit kat bahagian sini. Tetapi untuk motor ni, kita tak boleh duduk lagi guys. Tak boleh duduk, tak boleh nak buat apa-apa. Sebab kat depan tu dah tulis lah, do not sit, khas untuk preview saja. Jahat Suzuki ni kan. Dia dah tunjuk, dia dah selak, dia tak bagi kita duduk. Aduh, geram. Okay. So ni dia punya seat. Dan the best part ni pasal motor ni adalah, okay, korang nampak lah dia punya colour biru dia. Windshield ni kena ubah sikit lah. Windshield ni kena ubah. Kalau aku, sebab motor-motor macam ni, pendapat peribadi aku lah, dia kemungkinan dia akan sama macam feeling macam aku bawa Triumph 800 tu. Dia akan sama feeling dia. Sebab apa? So far aku tengok dia punya kepuk ni agak rendah tau. Kepuk dia ni agak rendah. Okay. So kalau aku duduk, mungkin windshield ni dekat bahagian dada aku lah. Dan kalau kata korang berminat nak tengok motor ni depan-depan, boleh datang dekat KLIMS 2026 untuk tengok motor ni depan mata. Kita orang pun di antara orang-orang yang dalam grup tu pun terkejut sebab Suzuki kata dia start mula preview pada hari ini.
Yang seat dia yang kali ni dia agak rendah. So macam korang tengok dekat sini, dia punya position dia memang rendah. Okey, memang rendah. Dan aku rasa motor ni orang pendek boleh bawa 160 aku rasa okey je lah. First time aku rasa motor Jepun dia dah tak pakai brand yang satu lagi tu, brand C. Sekarang ni dia dah pakai brand P. Okay, Pirelli Angle GT2. So which is benda ni sangat bagus lah. Bagi aku ini antara improvement yang aku sendiri galakkan, sebab kebanyakannya motor-motor Japan ni dia datang daripada Continental lah. Dia brand-brand tayar Conti tu. So aku rasa macam kurang sikit tayar tu. Tapi dengan tayar ni well known, Angle GT2, Pirelli punya brand, Gran Turismo. So tayar ni memang sangat bagus untuk touring. Itu sebab kenapa motor ni diorang memang buat untuk touring. Dan untuk belakang ini, tayar belakang dia bersaiz 160/60. Ni standard lah. Okay, ni dah standard punya sizing punya tayar. Dan swing arm dia, aku nampak dia masih gagal swing arm yang lama. Dan first time. Ni apa? Ini apa? Oh, dia tak ada, sorry gang. Dia tak ada double stand. Aku ingatkan dia ada double stand. Alright. Tetapi aku nampak dekat sini, dia punya ground clearance dia, kalau turunkan motor ni dia macam nampak macam agak rendah. Okay, nampak macam agak rendah. Tapi tak risau, sebab dia dah bagi dia dah bagi guard dekat bawah ni. Tapi guard ni so far, ni apa, plastik dia hard plastik guys. Dia hard plastik, dia bukan besi tapi dia hard plastik. So dia akan protect korang punya bahagian dekat bahagian bawah ni lah. Okay, so manifold dia akan keluar kat bawah sini. Okay, dia akan keluar kat belakang. Dan yang paling best sekali pasal motor ni, ni benda yang aku teruja lah sekali lah, dia dah start datang dengan quick shifter guys. Okay, aku dah banyak tekankan dalam video-video aku, untuk motor-motor touring, benda ni dah jadi keperluan lah. Okay, ini dah jadi keperluan dah. Ini jadi keperluan. Tambahan dia adalah dia ada ni guys. Okay, ni dia ada coolant untuk minyak ni. Dia ada tambahan coolant dekat bahagian sini. Korang boleh nampak. Okay, ni. Lepas tu satu lagi, dia ada satu lagi benda kepuk warna hitam kat tepi ni. Betul-betul dekat tepi bahagian enjin ni. Korang boleh nampak dia punya kepuk ni. Okay, ini dia macam kita pakai catalyzer lah. Okay, ni ada satu lagi tambahan dekat bahagian tepi sini. Dan untuk dia punya monoshock belakang, okay, ini apa benda ni? What is this? Aku rasa ni overflow minyak lah. Okay, untuk belakang, kat mana? Dia boleh adjust ke? Tak nampak tempat yang boleh adjust. Dia dah banyak dah pakai konsep macam ni. Basic lah, basic. Everything is basic. Kat atas ni tak ada benda-benda yang pelik. Masih pakai kunci. Okay, dia punya meter dah pakai meter jigsaw ni dah pakai meter jigsaw. Meter kecil je, comel dia meter dia. Korang kalau mana-mana cari auto cruise, so far aku tak nampak ada auto cruise lah. Tak ada auto cruise. Dan dekat sini dia menggunakan ride by wire. Okay, ni dah ride by wire, tapi tak nampak mana-mana button auto cruise. Okay, tak ada nampak mana-mana button auto cruise. So korang boleh charge lah kat sini. Okay, alright guys. So datang sekali dengan handguard. Handguard ni aku rasa handguard yang sama dia pakai dekat handguard yang sama dia pakai untuk apa ni, abang-abang dia. Macam Vistrom 800DE. Inilah handguard dia sebiji. Aku rasa dia sebiji handguard yang sebiji lah. Aku rasa dorang takkan buat benda yang baru. Dorang akan reuse. Okay, so ni lampu dia light. Dan main lampu dia dah satu je. Standard lah motor-motor sekarang kan. This will be the one only. Motor ni dia masih ada lagi bekalkan ciri-ciri lama. Okay, macam engine V-twin. Lepas tu kau tengok dia punya fork, masih lagi pakai fork, telescopic fork. Cumanya dia mengimprovekan benda yang kena diimprovekan. But the best thing, tengok ni guys, brake pad pula, caliper Tokiko 4 port. 4 port guys, 4 port. Gila 4 port. Kiri kanan 4 port.
Itulah dia guys, serba sedikit tentang Suzuki yang terbaru. Aku memang super excited sebab aku dah banyak kali cocok Suzuki, aku nak tengok motor dia daripada depan. Tapi Alhamdulillah hari ni dapat tengok dari depan. So guys, hari ni hari yang kelima. So korang boleh datang esok, lusa, tulat untuk tengok motor ni. Maafkan saya guys, maafkan saya, super sangat excited. Rupanya dia dah keluarkan dah spec sheet dekat sini. Okay guys, jom kita tengok spec sheet dia. Okay, spec sheet dia yang pertama. Okay, kita nampak dekat sini. Okay, sorry, engine replacement dia bukan 700. Yang aku baca tu 700, silap. Sebenarnya adalah 645. So tangki dia 17.4 liter, telescopic fork, oil damper, link, front 8, standard lah. Cumanya dekat sini, kau tengok ni, dia punya ground clearance je hanya 135 mm sahaja. Alright, so motor ni berat dia berapa? 211 kilo. Dan dia punya seat height dia memang rendah. Seat height dia memang rendah, 795 mm sahaja. Alright, so guys, minta maaf lagi sekali, saya super excited. Saya tak nampak benda dia dah ada kat sini lah. Benda dia dah ada kat sini. Lepas tu letak dekat sini kan. Ni tak ada letak dekat sini. Saya nak nampak. Super excited. Alright, so itulah dia guys. Kita nak review kat korang semua. So kepada korang yang nonton video ni, boleh datang dekat booth Suzuki, boleh datang tengok sendiri. Memang lawa, memang cantik. Alright, so guys, sampai situ saja yang aku nak share dengan korang semua. Jumpa korang di next vlog. Bye bye, peace yo. Thanks Suzuki ajak kita datang hari ni. So guys, dah sampai guys.